Kita nak jadikan mereka ni, daripada hampa pergi duduk dekat supermarket cari sejuk, mai cari sejuk dekat masjid. Semayang pun dapat, makan boleh dapat, minum dapat, nak mandi pun boleh, dan boleh tidur sekali dekat masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Masjid Jami' Syekh Yusof Dhobigat, Penang. Saya pukul 12.30. Kita akan mula on aircon untuk geng Grab Food, kontraktor yang mana duduk kerja dalam panas. Mereka akan tidur sini. Jadi mereka akan tidur sampai kita buka aircon sampai asap. Jadi yang mana kerja tengah-tengah panas semua akan mai sini. Assalamualaikum. Dana semua dana masjid. Tak ada dana kerajaan langsung. Kasih kepada wakaf. Orang selalu tanya duit bohong dekat siapa semua. Kami lepas nak pengguna kami tak nombor 1.1 juta semua main pada orang. Kita memang guna konsep paper wash supaya tak licin. Saya tak apa nak selesa apabila masjid licin. Ini toilet kita. Konsep di ruangan wanita ni ialah konsep dia tak bercampur dengan lelaki langsung. Dia masuk dalam ruang ni, ruangan ni sangat privacy untuk wanita. Dia nak buka tudung ke nak buka apa ke dalam kawasan ni, dia takkan cross dengan lelaki langsung. Pintu kita ni pun pintu yang pintu yang tak transparansi, dia blackout. Nama dia e-library Raudhatul Ulum. Projek ni dalam Malaysia, inilah masjid pertama yang dapat digital library. Yang ni Raudhatul Musafir, projek untuk macam homestay lah, tapi lebih pada room stay. Ni bila kita. Ni bila kita, bila muda. Dia tinggal boleh tu Imam. Ni bilik PA system, dan bilik ni juga dalam paparan ini adalah paparan untuk bilik controller lah, termasuk dengan CCTV. Ni bilik imam. Bilik imam kita konsepkan konsep yang manis sikit lah, Arabian style. Ni kita bagi tutup imam kita selesa lah. Sekarang kita duduk dekat kawasan pemakaman untuk keluarga Syekh Yusof. Keluarga Syekh Yusof ni keluarga daripada Fuwakah. Dan bersemadinya jenazah Allahyarham Syekh Yusof di sini juga. Ni kuburnya kat sini. Ni jenazah, ni perkuburan untuk kuburan Syekh Yusof. Ni keluarga dia, keluarga semua ni ahli keluarga Syekh Yusof. Jadi inilah orang yang telah pun mewakafkan, orang yang mulia hati dia mewakafkan masjid dan juga tanah wakaf yang dalam Pulau Pinang ini antara yang terbesar di Pulau Pinang adalah diwakafkan oleh Syekh Yusof ni. Inilah makam dia. Al-Fatihah. Muazzin AV. Ini masjid kami juga. Pilihlah Muazzin AV, jenama yang diyakini, sentiasa bersama Anda.